Dan doktor psikiatris akan diagnose kita biasanya berdasarkan 3 benda. Yang pertama, dia akan tengok kepada gejala-gejala ataupun simptom-simptom. Yang kedua, dia akan lihat kepada keterukan simptom. Teruk tak sedih? Teruk tak pemarah? Teruk tak awak tak boleh kawal awak punya kerisauan? Kesan pada fisiologi, badan, tangan, jantung dan sebagainya. Yang ketiga, biasanya doktor psikiatris akan lihat kepada jangka masa. Berapa lama awak sedih? Berapa lama dah benda ni berlaku? Dan dia lihat juga kepada faktor-faktor latar belakang pesakit daripada kecil sampai besar, pengalaman-pengalaman trauma, ataupun dalam CPTH kita akan buat formulasi kes tu untuk mengenali. Lepas tu berdasarkan simptom, jangka masa, keterukan tu barulah doktor diagnose sama ada awak ada MDD, maka doktor pun akan bagi ubat anti-depression, ataupun awak ada schizophrenia, delusion, hallucination, maka dia akan bagi ubat antipsikotik dan sebagainya lah ya. Jadi jangan kenalah ya penyakit mental ni sebab teruk, sakit. Orang yang kena sakit mental ni jangan katakan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sekejap pun dia dah sakit dah. Rasa nak mati, rasa tak berguna, rasa teruk, rasa tak bahagia. Jadi jangan kenalah ya. Kan?